Jadi inilah novel Ayanda yang saya akan kaji di dalam tugasan kedua, iaitu pentaksiran berterusan bagi subjek kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Okey, jadi saya akan menganalisis kritikan sastra di dalam novel ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua warga IPGM Kampus Perlis. Saya merupakan Muhammad Irfan Ikhwan bin Zulkifli dari kelas PMA bagi program PTISME Ambilan Ogos 2024. Jadi saya akan membuat satu analisis kritikan bagi sebuah novel, iaitu novel Ayanda. Novel Ayanda merupakan sebuah karya yang mengangkat tema kekeluargaan, pengorbanan, ketabahan dan pentingnya nilai ilmu dalam kehidupan. Melalui watak utamanya, ia menunjukkan seorang bapa yang bukan sahaja berpegang teguh pada prinsip dan maruah, tetapi juga memberikan contoh teladan melalui pengorbanan dan ketekunan yang menghadapi cabaran hidup. Tema-tema ini amat relevan dalam konteks masyarakat moden yang semakin mencabar dan menuntut setiap individu untuk sentiasa bersungguh-sungguh dalam mengejar kejayaan. Tanpa mengabaikan nilai moral dan etika, analisis novel ini akan dibahagikan kepada 5 bahagian utama yang merangkumi aspek watak, interaksi keluarga, mesej moral, perbandingan dengan realiti kehidupan serta cadangan strategik penambahbaikan. Setiap bahagian akan dihuraikan secara mendalam, disertai dengan contoh, perbandingan dan refleksi. Diharapkan dengan analisis yang komprehensif ini, kita dapat memahami dengan lebih mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan novel, serta memberi saranan yang berguna untuk memperkaya lagi karya tersebut. Yang pertama ialah bahagian 1. Seperti yang kita ketahui, kepribadian Ayanda sebagai pejuang hidup penerangan asas dalam novel Ayanda. Watak utama Ayanda ini diketuai oleh seorang ayah yang digambarkan sebagai individu yang tidak mudah menyerah kalah. Petikan utama menyatakan Ayanda bukan seorang yang mudah menyerah kalah. Dia tetap berjuang demi maruah dan prinsip hidupnya. Ini adalah cerminan jelas daripada semangat juang yang tinggi dan keteguhan hati dalam mempertahankan nilai-nilai yang dipegang teguh. Jadi watak Ayanda ini memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak mudah berputus asa walaupun berdepan dengan rintangan besar dalam hidup. Sanjungan kekuatan utama novel ini terletak pada keupayaan penulis. Penulis menggambarkan Ayanda sebagai simbol keteguhan dan keberanian. Dalam konteks sejarah dunia, banyak tokoh yang menunjukkan sifat serupa seperti Ayanda, iaitu Nelson Mandela, yang walaupun dipenjara bertahun-tahun tidak pernah berhenti berjuang demi keadilan. Atau Mahatma Gandhi, iaitu tokoh India yang melalui cara tanpa kekerasan memimpin perjuangan kemerdekaan. Novel Ayanda ini berjaya mengambil inspirasi daripada nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan seharian, yang di mana seseorang yang berpegang kepada prinsipnya akan dapat menghadapi dugaan yang penuh keberanian. Dugaan dengan penuh keberanian. Jadi kritikan ini walaupun kepribadian Ayanda digambarkan dengan kuat, tetapi terdapat juga beberapa kekurangan dalam pembinaan watak. Jadi di dalam novel ini, penulis kurang mengetengahkan pergelutan dalaman yang mungkin dialami oleh Ayanda. Dalam kehidupan sebenar, walaupun seseorang itu mempunyai prinsip yang teguh, masih terdapat konflik dalaman seperti dilema antara keperluan peribadi dan tanggungjawab terhadap keluarga. Misalnya, seorang bapa yang harus memilih antara peluang kerjaya yang cemerlang dan kehadiran bersama keluarga, atau memilih untuk mempertahankan prinsip walaupun ia menjejaskan kesejahteraan anak-anak. Jadi konflik seperti ini akan menambahkan lapisan realistik
pada watak dan menjadikannya lebih beremosi serta menyentuh hati pembaca. Okay. Saranan untuk menambah kekayaan naratif, penulis disarankan untuk menambah babak-babak yang menunjukkan konflik dalaman ayah dia. Sebagai contoh, penulis boleh menggambarkan situasi yang di mana ayah dia harus membuat pilihan sukar antara mempertahankan prinsip hidupnya atau mengorbankan sedikit demi kesejahteraan keluarganya. Babak sedemikian tidak hanya memperlihatkan sisi heroik watak, tetapi juga kelemahan serta kemanusiaannya. Jadi dengan ini, pembaca dapat melihat watak ayah dia secara lebih menyeluruh dan merasa lebih berkait secara emosional dengan perjuangannya. Jadi teguran-teguran utama terhadap penggambaran watak ini ialah kurangnya lapisan emosi yang menggambarkan pergolakan dalaman. Pembaca yang lebih kritis mungkin akan merasakan bahawa watak ayahanda ini mungkin terlalu idealistik kerana ia tidak menunjukkan cabaran peribadi yang sepatutnya Jadi cabaran peribadi yang tidak sepatutnya wujud dalam setiap individu. Teguran ini hendaklah diambil sebagai peluang untuk memperdalamkan lagi karakter realistik watak tersebut supaya ia tidak hanya menjadi lambang keteguhan tetapi juga mencerminkan realiti kehidupan yang penuh dengan pertentangan. Bahagian 2. Kasih sayang seorang ayah melalui perbuatan penerangan asas merupakan salah satu tema utama dalam novel, iaitu cara seorang ayah menunjukkan kasih sayangnya. Petikannya disampaikan berbunyi, kasih seorang ayah tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi melalui perbuatan dan pengorbanannya. Tema ini mengajak pembaca untuk melihat bahawa kasih sayang sejati tidak semestinya diungkapkan secara lisan, malah ia tersurat melalui tindakan yang penuh pengorbanan. Sanjungan kekuatan tema ini terletak pada pengiktirafan bahawa dalam banyak budaya, terutama dalam kalangan masyarakat tradisional, seorang ayah yang sering dilihat sebagai figure yang utuh dan tegas. Walaupun kata-kata manis yang jarang diucapkan, tindakan nyata seperti bekerja keras demi memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang baik merupakan bukti kasih sayang yang mendalam. Novel ini berdaya menekankan nilai tersebut dengan baik kerana ia menyampaikan mesej bahawa pengorbanan seorang ayah adalah satu bentuk kasih sayang yang tidak terlihat. Dan yang seterusnya ialah kritikan. Walaupun mesej ini disampaikan dengan jelas, novel ini kurang memberikan contoh konkret yang menggambarkan momen-momen emosi antara ayahanda dan anak-anaknya. Kerap kali dalam penulisan, aspek pengorbanan hanya diceritakan secara naratif tanpa memasukkan dialog atau interaksi yang mendalam. Ini menyebabkan pembaca mungkin merasa bahawa mereka tidak benar-benar mendapat merasai kehangatan dan kepedulian yang tersirat dalam perbuatan tersebut. Yang seterusnya ialah kritikan sabaran. Disarankan agar penulis menambah adegan elegan yang memperlihatkan momen intim di antara ayahanda dan anak-anaknya. Sebagai contoh, satu babak di mana anak yang sedang mengalami kegagalan atau kekecewaan mendapat sokongan moral dan sokongan praktikal daripada ayahnya akan memberikan dimensi yang lebih emosional pada cerita. Adegan seperti ini bukan hanya menjadikan watak lebih hidup, tetapi juga membantu pembaca memahami bahawa kasih sayang itu tidak selalu diungkapkan secara langsung, tetapi melalui tindakan nyata yang penuh pengorbanan. Seterusnya ialah kritikan teguran. Teguran yang boleh diberikan adalah agar novel ini tidak terlalu mengandalkan naratif yang kaku dalam menggambarkan pengorbanan ayah. Sebaliknya, integrasikan elemen dialog, perasaan dan konflik emosi yang akan membawa pembaca lebih mendalam ke dunia peribadi watak.
Ini dapat membantu mengimbangi aspek tegas, kasar dan kelembutan yang wujud dalam kasih seorang ayah. Seterusnya ialah bahagian 3, perubahan perspektif anak terhadap pengorbanan ayah. Berdasarkan asas satu lagi, tema yang diangkat ialah transformasi pemikiran anak terhadap ayahnya. Petikan yang menyentuh hati ialah, aku tidak pernah memahami sepenuhnya perjuangan ayah, tetapi semakin aku dewasa, semakin aku sedar nilai pengorbanannya. Tema ini menekankan bahawa kesedaran terhadap nilai pengorbanan seringkali datang seiring dengan pertambahan usia dan pengalaman hidup. Yang seterusnya ialah kritikan sanjungan. Novel Ayah Dek ini berjaya menunjukkan bahawa perubahan perspektif anak adalah satu proses yang alami. Banyak anak hanya memahami pengorbanan ibu bapa mereka apabila mereka sendiri menghadapi cabaran dalam kehidupan. Petikan ini menggambarkan dengan baik realiti yang sering berlaku dalam kehidupan sebenar, di mana kita baru menghargai usaha dan pengorbanan orang tua apabila kita telah mengalami kesukaran sendiri. Ini adalah satu pengajaran moral yang sangat berharga dan relevan untuk semua lapisan masyarakat. Yang seterusnya ialah kritikan. Walaupun mesej perubahan perspektif jelas, novel ini kurang mendalam dalam menggambarkan proses perjalanan emosi dan perubahan pandangan anak, kelihatan terlalu ringkas dan tidak banyak memberi ruang kepada penceritaan konflik dalaman atau peristiwa yang mencetuskan kesedaran tersebut. Hal ini menjadikan perkembangan watak anak kurang berkesan dalam memberikan impak emosi kepada pembaca. Seterusnya ialah kritikan saranan. Untuk memperkaya naratif, penulis boleh menambah babak-babak yang secara kronologi menunjukkan titik perubahan yang ketara dalam pemikiran anak. Misalnya, satu peristiwa dramatik seperti kegagalan dalam peperiksaan, kegagalan dalam mencapai impian, atau boleh juga situasi kecemasan dalam keluarga boleh dijadikan sebagai titik tolak kepada perubahan pemikiran anak tersebut. Dialog-dialog dalaman dan monolog yang mengungkapkan konflik batin serta refleksi diri akan membantu memperkukuhkan transformasi watak anak. Ini juga memberi peluang kepada pembaca untuk menyelami lebih mendalam perasaan dan pengalaman watak tersebut. Seterusnya ialah kritikan teguran. Teguran di sini adalah bahawa penceritaan tentang perubahan perspektif anak perlu lebih diperincikan. Apabila konflik dalaman dan pencarian jati diri ditampilkan dengan lebih realistik, pembaca akan lebih mudah mengaitkan diri dengan watak tersebut dan merasakan terinspirasi oleh pengorbanan ayahnya yang akhirnya dihargai dengan sepenuhnya. Kita masuk kepada bahagian 4, iaitu ketabahan dalam menghadapi kesukaran hidup dan juga penanganan asas. Salah satu mesej utama dalam novel ini adalah bahawa kehidupan tidak semestinya tentang mencari kesenangan, tetapi tentang bagaimana kita bertahan menghadapi dugaan dan kesukaran. Petikan yang mencerminkan hal ini ialah, hidup ini bukan tentang mencari kesenangan, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dalam kesukaran. Sanjungan mesej ketabahan ini amat kuat dan relevan dalam konteks kehidupan moden. Banyak individu berjaya bukan kerana mereka tidak pernah gagal, tetapi kerana mereka sanggup bangkit semula daripada kegagalan. Novel ini berjaya menyampaikan nilai bahawa pengalaman pahit dan dugaan adalah guru terbaik dalam membentuk kepribadian seseorang. Contoh-contoh dari dunia perniagaan dan perjuangan sosial
yang diambil sebagai inspirasi turut menambah kredibiliti mesej ini. Yang seterusnya ialah kritikan. Walaupun mesej ketabahan disampaikan secara jelas, naratif dalam novel ini masih kurang memberi contoh konkret tentang bagaimana kesukaran itu dirasai dan diatasi oleh watak-watak dalam cerita. Lebih banyak detail tentang situasi-situasi spesifik yang menekankan ayahnya serta reaksi beliau terhadap situasi tersebut. Hal ini akan memberi gambaran yang lebih jelaslah kepada pembaca. Tanpa detail tersebut, mesej ketabahan terasa agak abstrak dan kurang menyentuh. Yang seterusnya ialah petikan saranan. Disarankan agar penulis memperincikan situasi-situasi sebenar yang menguji ketabahan watak. Misalnya, gambaran cabaran ekonomi, konflik keluarga atau tekanan sosial yang dihadapi oleh ayahnya dan bagaimana beliau mencari jalan penyelesaian. Boleh juga menambah dialog, mencari jalan penyelesaian, keterangan latar dan perincian emosi dalam menghadapi situasi tersebut akan menjadikan naratif lebih hidup dan menyentuh hati. Ini juga memberi ruang kepada watak sampingan yang turut mengalami cabaran berbeza yang dapat dibandingkan dengan sikap ketabahan ayahanda sebagai rujukan utama. Yang seterusnya ialah kritikan teguran. Teguran utama adalah agar novel tidak hanya menekankan sisi tegas dan juga penuh keberanian, tetapi juga harus menyampaikan kerentenan manusiawi yang mengiringi setiap perjuangan. Pembaca juga perlu merasai bahawa di sebalik ketabahan terdapat penderitaan dan keletihan yang harus diatasi. Dengan memperlihatkan dua sisi ini, novel akan lebih realistik dan dapat memberi inspirasi yang lebih mendalam kepada para pembaca. Kita masuk pula kepada bahagian 5, iaitu kepentingan ilmu dalam kehidupan. Penerangan asas salah satu pengajaran penting yang disampaikan dalam novel ini ialah kepentingan ilmu. Petikan dalam novel itu menyatakan bahawa ayahanda selalu berkata, ilmu itu cahaya. Tanpa ilmu, hidup manusia akan terus dalam kegelapan. Jadi, tema ini menekankan bahawa ilmu adalah asas untuk menerangi kehidupan seseorang dan menjadi kunci untuk mencapai kejayaan serta membuat keputusan yang bijaksana. Sanjungan novel ini sangat berjaya dalam mengaitkan nilai ilmu dengan perjalanan hidup wataknya. Dengan mengambil konsep ilmu sebagai cahaya, penulis mengaitkan pendidikan dan pengetahuan dengan aspek praktikal kehidupan, dari menentukan hala tuju kerjaya hingga membuatkan keputusan penting dalam kehidupan pribadi. Nilai dalam novel ini sangat relevan dalam era globalisasi dan revolusi teknologi, yang di mana pengetahuan menjadi aset yang paling berharga. Novel ini turut memberikan inspirasi kepada pembaca untuk terus menimba ilmu sebagai satu cara untuk mengatasi kegelapan kehidupan. Yang seterusnya ialah kritikan. Walaupun tema ilmu telah disampaikan, novel ini kurang memberi contoh terperinci tentang bagaimana ilmu mempengaruhi perjalanan hidup watak secara spesifik. Terdapat ruang untuk mengembangkan babak-babak yang menunjukkan peranan ilmu dalam mengubah nasib watak, sama ada melalui pengalaman kegagalan yang berakhir dengan kejayaan selepas belajar daripada kesilapan, atau melalui pengaruh seorang mentor yang mendorong watak untuk mengejar impian mereka. Seterusnya ialah kritikan saranan. Penulis boleh menambah adegan-adegan yang menunjukkan impak langsung ilmu dalam kehidupan watak. Contohnya, satu babak yang di mana ayahanda menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk mencari penyelesaian pada masalah kritikal dalam keluarga
atau masyarakat. Babak ini boleh dilengkapi dengan dialog dan refleksi yang mendalam, yang di mana watak untuk merenung kembali betapa pentingnya ilmu dalam menentukan hala tuju hidup. Tambahan pula, memperkenalkan watak mentor atau guru yang memberikan inspirasi kepada ayahanda juga akan menambahkan lapisan emosi dan inspirasi dalam cerita. Seterusnya ialah kritikan teguran. Teguran utama adalah agar penekanan terhadap ilmu tidak hanya dijadikan slogan atau kritikan semata-mata, tetapi diintegrasikan dengan pengalaman hidup yang konkret. Dengan memperincikan bagaimana ilmu mengubah realiti hidup watak, novel akan lebih berkesan dalam menyampaikan mesejnya kepada pembaca. Yang seterusnya ialah bahagian 6, iaitu kritikan terhadap sikap masyarakat dan penilaian berdasarkan luaran penerangan asas. Satu lagi aspek penting dalam novel ialah kritikan terhadap kecenderungan masyarakat untuk menilai seseorang berdasarkan penampilan luaran tanpa memahami isi hatinya. Petikan yang dikemukakan ialah masyarakat sering menilai seseorang dari luaran tanpa memahami isi hatinya yang sebenar. Sanjungan tema ini sangat relevan kerana dalam konteks masyarakat moden yang cenderung untuk membuat penilaian pantas berdasarkan rupa atau status sosial. Novel ini berjaya mengajak pembaca untuk merenung dan sedar bahawa penampilan luaran tidak selalu mencerminkan nilai sebenar seseorang. Ini merupakan satu pengajaran moral yang amat berharga, terutama dalam era media sosial di mana imej sering menjadi ukuran utama seseorang. Yang seterusnya ialah kritikan. Walaupun kritikan terhadap sikap masyarakat telah disampaikan, novel ini boleh memberi lebih banyak contoh dan konflik yang menunjukkan kesan buruk terhadap penilaian berdasarkan luaran. Mungkin terdapat watak-watak dalam cerita yang mengalami diskriminasi atau salah faham akibat penampilan mereka, tetapi naratif tersebut tidak digarap dengan mendalam. Ini menyebabkan mesej kritikan tersebut terasa kurang menyeluruh. Yang seterusnya ialah kritikan saranan. Disarankan agar penulis menambah subplot yang menggambarkan bagaimana watak-watak yang dinilai secara tidak adil akhirnya membuktikan nilai sebenar mereka. Contohnya, seorang watak yang berpakaian sederhana tetapi mempunyai keupayaan luar biasa dalam menyelesaikan masalah atau memberikan sumbangan yang besarlah kepada masyarakat. Konflik dalaman dan perasaan kecewa akibat penilaian luaran boleh ditonjolkan untuk menekankan betapa pentingnya untuk melihat lebih dalam sebelum membuat penilaian. Yang seterusnya ialah kritikan teguran. Teguran yang perlu diambil perhatian adalah agar novel ini tidak terjebak dalam stereotip sahaja, tetapi benar-benar menyentuh isu-isu sosial secara mendalam. Kritikan terhadap masyarakat hendaklah disertai dengan contoh-contoh yang realistik dan perbincangan tentang bagaimana perubahan sikap itu boleh dicapai melalui pendidikan dan kesedaran diri. Kita masuk kepada bahagian 7, iaitu kesabaran dalam menghadapi fitnah dan penghinaan. Penerangan asas salah satu nilai utama yang ditekankan dalam kesabaran dalam menghadapi fitnah dan penghinaan. Petikan yang menggambarkan nilai ini ialah ayahanda tetap bersabar walaupun difitnah dan dihina. Dia percaya bahawa kebenaran akan terbukti akhirnya. Sanjungan nilai kesabaran adalah salah satu sifat terpuji yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh mulia dalam sejarah.
Jadi novel ini berjaya menunjukkan bahawa walaupun didera oleh fitnah dan cercaan, ayahanda tidak kehilangan fokus dalam prinsip hidupnya. Ini merupakan inspirasi kepada pembaca untuk tidak mudah terpengaruh oleh hinaan atau tekanan daripada orang sekeliling. Yang seterusnya ialah kritikan. Walaupun kesabaran ayahanda ditonjolkan, novel ini kurang menggambarkan proses emosi yang dialami oleh beliau dalam menghadapi penghinaan tersebut. Keadaan ini di mana beliau hampir tertekan atau mempertimbangkan untuk menyerah kalah tidak diungkapkan secara mendalam. Ini menyebabkan watak tersebut nampak terlalu sempurna dan kurang menggambarkan realiti perjuangan dalam seseorang yang menghadapi fitnah. Seterusnya, kita masuk pada kritikan saranan. Penulis disarankan untuk menambah babak-babak yang menunjukkan pergolakan emosi ayahanda ketika menghadapi situasi yang sangat tertekan. Adegan-adegan seperti monolog dalaman, dialog seperti teman atau keluarga, serta refleksi tentang bagaimana fitnah itu menjejaskan dirinya akan menambahkan kedalaman kepada watak tersebut. Ini juga akan membantu pembaca memahami bahawa kesabaran yang sebenar bukanlah ketiadaan perasaan, tetapi keupayaan untuk mengatasi perasaan negatif tersebut demi mencapai kebenaran yang lebih besar. Yang seterusnya ialah kritikan teguran. Teguran yang diberikan adalah agar penulis tidak menggambarkan watak ayahanda secara idealistik sahaja. Kehadiran kelemahan emosi dan cabaran dalaman merupakan elemen penting dalam menjadikan watak itu manusiawi. Dengan itu, pembaca akan lebih mudah mengaitkan diri dengan watak tersebut dan mendapatkan inspirasi dari proses perjuangannya dengan penuh liku-liku emosi. Jadi secara kesimpulan ataupun refleksi akhir secara keseluruhan, novel Ayahanda karya Azizi Haji Abdullah adalah sebuah karya yang kaya dengan nilai moral dan pengajaran mendalam mengenai pengorbanan, kasih sayang, ketabahan dan pentingnya ilmu dalam kehidupan. Kekuatan utama novel ini terletak pada penggambaran watak ayahanda yang penuh inspirasi dan menjadi teladan kepada pembaca. Namun, terdapat beberapa aspek yang diperkukuh melalui penambahbaikan dalam penceritaan, ringkasan, kritikan saranan, teguran dan juga sanjungan. Novel ini berjaya menyampaikan nilai-nilai murni seperti keazaman, pengorbanan dan kesabaran. Mesej tentang ilmu sebagai cahaya yang menerangi kehidupan disampaikan dengan jelas dan relevan. Tema perubahan perspektif anak terhadap pengorbanan ayah memberi impak emosi yang mendalam dan mengingatkan pembaca agar menghargai usaha ibu bapa. Kesimpulan bagi kritikan, penggambaran watak ayahanda masih boleh diperdalam dengan memasukkan dengan lebih banyak konflik dalaman dan pergolakan emosi. Beberapa tema seperti kasih sayang yang ditunjukkan melalui perbuatan yang perlu diberi ruang yang lebih banyak melalui adegan-adegan konflik dan interaksi yang lebih mendalam. Perubahan perspektif anak perlu ditonjolkan dengan lebih terperinci supaya dapat mengikuti perkembangan emosi dan pemikiran watak tersebut. Seterusnya ialah kesimpulan bagi kritikan teguran. Novel ini kadang-kala terjebak dalam naratif yang idealistik tanpa menampakkan kelemahan manusiawi yang wujud dalam setiap perjuangan. Penilaian terhadap masyarakat berdasarkan luaran perlu dihuraikan dengan lebih kritis dan disertai contoh-contoh realistik agar mesej tidak
terkesan terlalu umum. Seterusnya ialah kesimpulan bagi kritikan saranan. Penulis boleh menambah babak-babak konflik dalaman, contohnya ketika ayahanda terpaksa membuat pilihan sukar antara prinsip dan tanggungjawab keluarga. Mengintegrasi lebih banyak dialog dan monolog yang mendedahkan perasaan sebenar watak bagi menonjolkan dimensi emosi yang lebih mendalam. Juga menambah subplot yang menggambarkan pengalaman hidup watak sampingan yang turut menghadapi cabaran untuk memberi perbandingan dan menguatkan tema utama. Juga memberi penekanan terhadap pendidikan dan ilmu melalui kisah-kisah inspirasi yang lebih terperinci. Contohnya melalui pertemuan dengan seorang mentor atau guru yang memberi pengaruh besar kepada ayahanda dan keluarganya. Refleksi akhir. Novel Ayahanda tidak hanya sekadar menceritakan perjalanan hidup seorang ayah, tetapi juga mengajak pembaca merenung tentang nilai-nilai kehidupan yang sejati. Dalam hidup yang serba pantas dan penuh cabaran, nilai pengorbanan dan ketabahan dan kepentingan ilmu menjadi asas kepada kejayaan dan keharmonian. Bagi penulis, cabaran terbesar adalah bagaimana untuk menyampaikan konflik dalaman dan kehalusan emosi dengan cara yang tidak terlalu dramatik namun tetap menyentuh hati. Pengembangan watak melalui adegan-adegan realistik dan dialog yang bermakna boleh menjadikan karya ini lebih relevan dan memberikan impak yang lebih mendalam kepada pembaca. Sebagai saranan, pengkaji dicadangkan agar penulis mengadakan sesi perbincangan atau bengkel penulisan untuk mendalami lagi aspek psikologi watak. Hal ini supaya setiap babak yang ditulis bukan sahaja menggambarkan realiti kehidupan, tetapi juga memberikan inspirasi kepada mereka yang sedang bergelut dengan cabaran serupa dalam kehidupan. Akhir sekali, novel Ayahanda adalah karya yang amat berpotensi untuk memberikan kesan positif kepada masyarakat. Dengan penambahbaikan dari segi penceritaan dan pembangunan watak, karya ini boleh dijadikan sumber inspirasi yang tidak hanya menghiburkan tetapi juga mendidik dan memotivasi generasi akan datang. Dengan analisis yang komprehensif ini, diharapkan para pembaca dan pengkaji dapat menghargai kelebihan dan kekurangan novel ini serta mengambil pengajaran bahawa setiap perjuangan hidup sekecil mana pun adalah satu proses pembentukan diri yang bernilai. Jadi sekian sahaja video tentang analisis kritikan bagi novel Ayahanda ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Irfan Ikhwan bin Zulkifli. Terima kasih.